Kita akan cuba melihat suasana perkampungan di ujung sana. Di waktu malam bulan mengambang, sunyi damai, hai damai sekelilingku, terdengar nan sayu. Assalamualaikum. Ni kita sampai di rumah Wan Milah. Ini nama kampung dia, Kampung Tanah Timba. Kampung Tanah Timba. Lagu landu. Mengingat kita pada masa-masa dulu. Orang-orang tua dulu masak pakai ni, tungku kayu. Bulan purnama. Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Potret Alam, channelnya Orang Kampung kawan-kawan. Dan seperti biasa, pada hari ini kita akan cuba jalan-jalan menelusuri sebuah jalan semenisasi. Cuma jalannya tak seberapa besar. Kita akan cuba melihat suasana perkampungan di ujung sana, yang nama kampungnya Kampung Tanah Timba, Desa Batu Berapit, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Dan pada hari ini saya tidak sendiri. Saya bersama Bang Sopian Sendal Jepit. Jadi kesempatan Bang Sopian ada di Pulau Jemaja ni, jadi saya ajaklah jalan-jalan ke kampung-kampung di Pulau Jemaja. Ini salah satu kampung pelosok di Pulau Jemaja. Kenapa saya bilang salah satu kampung pelosok? Kerana jalannya masih seperti ini kawan-kawan. Akses jalannya masih minim. Di sini semenisasi, tapi di sana tu tak salah saya jalan kuning, tanah kuning. Hanya jalan setapak. Baiklah kawan-kawan, sebelumnya juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mengklik dan menonton video ni. Semoga kawan-kawan yang menonton video ni selalu diberikan kesihatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Tapi cerita punya cerita, ni cuaca dah mendung, gelap, tapi view-nya alhamdulillah cantik, lawa, berdelau kawan-kawan. Betul tak kawan-kawan? Cuba kawan-kawan komen di bawah. Ini kita dari sana tadi. Dan seberang sana tu Kampung Penuban. Seperti biasa, sebelumnya saya pernah juga ke kampung ini, tapi dah lama. Dan pada hari ini kita akan cuba lagi menelusuri perkampungan ini. Semoga kita sampai dengan selamat dan bisa balik lagi dengan selamat kawan-kawan. Amin ya rabbal alamin. Ni banyak pohon cengkeh kawan-kawan. Ni pohon cengkeh semua ni. Tu ada pokok kelapa. Mudah-mudahan tak ada buah kelapa yang tua. Angin kuat ni, takutnya jatuh buah kelapa, timpak kita, senewing kepala kita. Tu angin bukan main kuat. Tapi semoga tak hujan kawan-kawan. Kuat angin Mabian. Kuat angin. Kita jalan pelan-pelan aja kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah kami dalam perjalanan untuk mendapatkan view perkampungan yang indah untuk kami sajikan, kami tontonkan kepada kawan-kawan saudara mara yang sudah rindu dengan suasana perkampungan seperti ini kawan-kawan. Dan semoga je video ini ada manfaatnya bagi kawan-kawan yang menontonnya. Tapi itulah mulai gelap. Dan semoga video ini ada manfaatnya. Manalah tahu ada kawan-kawan yang mungkin aslinya orang Pulau Jemaja
yang dah lama tak balik kampung halamannya. Jadi dengan jumpanya video ni, bisalah sedikit menjadi pengobat rindunya. Dan bagi kawan-kawan yang mungkin belum pernah sampai ke sini, bahkan belum pernah tahu dengan suasana perkampungan di Pulau Jemaja, jadi dengan jumpanya video ni, bagi kawan-kawan yang belum tahu jadi bisa tahu. Seperti inilah suasana perkampungan Melayu di Pulau Jemaja. Ini salah satu kampung pelosok di Pulau Jemaja. Seperti kawan-kawan lihat di video ni, seperti inilah akses jalannya. Hanya jalan ini boleh dikata jalan setapak. Memang dah disementasi, tapi jalannya dah semak. Kiri kanannya dah semak belukar kawan. Tu ada burung. Ini view-nya. Tu langit dah mulai gelap. Wow. Lawa. Gerimis. Lari. Ada motor belakang Ada Honda belakang kita. Bang Sofian ngajak lari karena hujan. Kita jalan agak laju sikit lah. Kampung apa nama dia? Kampung Tanah Timboh. Kampung Tanah Timboh. Tanah Timboh, Desa Batu Berapit. Kampung Tanah Timboh, Desa Batu Berapit. Kecamatan Jemaja. Kecamatan Jemaja. Provinsi Kabupaten Kepulauan Anambas. Provinsi Kepulauan Riau. Masih lebat. Makin lebat. Ada tak ni tempat berlindung? Rasa saya tak ada. Tapi ni lewat ni sampai kampung dah. Jadi ini satu-satunya akses jalan ni Inilah satu-satunya. Saya pernah dulu pakai motor masuk sini. Sana yang depan sana lebih teruk lagi jalannya. Jalan dia jalan semen sana. Kerana dah berlumut licin. Tadi ada rumah nampak dari jalan. Tu. Tapi tak ada jalan situ. Oh, tak ada yang tinggal. Tak ada, sudah kosong. Ini tak lama lagi kita sampai di Kampung Tanah Timboh. Ini view-nya. Tapi sayang cuaca mendung. Tapi semoga je video ini bisa menghibur kawan-kawan yang menontonnya. Bayangkan kalau malam-malam kita jalan sini, Ben. Malam-malam hari ni. Kalau belum biasa jalan malam-malam sini, seram-seram sejuk juga kan kawan. Wah, ni banyak pokok-pokok. Sebentar lagi kita sampai di perkampungannya. Tu cuaca semakin gelap. Sejuk, nak tengok angin sini. Bawah ini perkampungannya kawan. Kita dah nak sampai di perkampungan Tanah Timboh, Desa Batu Berapit. Tanah Timboh, Pasir Timboh, gitulah. Tu rumah. Dah nampak rumahnya. Ini perkampungannya. Okey kawan, kita lanjut masuk di perkampungan
Tanah Timboh, Desa Batu Berapit. Ini ada keran air tahun 2021. Pamsi Mas. Tapi di sini kawan-kawan dah banyak juga rumah-rumah yang kosong. Karena dah ada juga penduduknya ataupun warganya yang meninggalkan perkampungan ini. Seperti ini sudah kosong. Ini pun kosong. Dan ini kayaknya kosong juga kawan-kawan. Jadi hanya beberapa rumah yang masih ada tuannya. Tak salah saya sekitar 3 ataupun 4 rumah yang masih ada penghuninya. Ini sudah gerimis kan kawan. Semoga kita sehat-sehat saja. Ini rumah yang dah kosong. Ini rumah kosong juga. Ini dah hujan. Ini kosong, ni kosong. Situ kosong. Yang ada isi ni tu 2, 3. 3 rumah. 3 rumah je. 3 rumah aja yang masih ada isi. 3 rumah je yang ada isi. Ini yang ujung sana tu ada nampak orang. Kemarin ada rumah kecil tu sebelah ni. Tak ada lagi tu. Mana? Tak ada lagi. Kita berteduh dulu. Kita berteduh dulu. Hujan. Itu Bang Sofian terobos saja. Hujan-hujan. Hujan dah mulai lebat. Sayang rumahnya dah kosong kawan. Tu. Kita masih berteduh di sini. Tunggu hujan teduh sikit baru kita jalan lagi kawan-kawan. Tapi Bang Sofian dah sampai sana. Di rumah warga yang sana kawan-kawan. Hujan. Tu kampung Penuban. Ini kalau kita tunggu teduh, kayaknya tak teduh kawan-kawan. Tapi kita cuba jalan aja lah pelan-pelan. Ni air lautnya lagi surut. Ataupun toho. Kita cuba ke arah sini. Kerana saya nak memperlihatkan view dari ujung jambat situ kawan-kawan. Pemandangan kampung Tanah Timboh ni. Seberang sana tu Letong. Letong Kecamatan Jemaja. Jambatan dia berenjut-enjut. Ni ada seperti gudang. Ini pelabuhannya kawan-kawan. Ni hujan gerimis. Ini kita hampir sampai di penghujung pelabuhannya ataupun dermaganya ataupun jetinya Kampung Tanah Timboh. Kita hati-hati mijak dah. Takut tercelup terpijak papan yang sudah buruk. Ni cuaca mendung. Semoga dengar suara rintikan hujannya. Itu Bang Sofian. Ini dah jam kurang 14 minit, jam 4 kawan-kawan. Tunggu dulu kawan-kawan, saya lap lensanya dulu ya. Izin.
Dulu sini ada jambatan, tapi dah roboh. Tak salah saya kemarin sini ada kem ataupun keramba. Ni sayang rumahnya. Rumahnya bagus, tapi dah kosong kawan. Tuan rumahnya mungkin dah pindah. Itulah kenapa warga kadang ada yang pindah dari perkampungannya. Itu salah satunya akses jalannya. Akses jalannya belum memadai. Jika untuk pergi ke rumah sakit yang lagi sakit payah. Ambulan pun tak bisa masuk. Kalau jalan pakai Honda ataupun motor pun sakit jalannya ke kawan. Mungkin itu salah satu alasan kenapa warga di sini tidak bertahan di kampung ini. Dan juga anak-anak sekolah pun jauh di kampung atap desa Mampu. Kalau jalan kaki tu kurang lebih 30-45 minit lah. Kalau di sana tu jalannya dah alhamdulillah kawan. Walaupun jalan seminisasi, tapi jalannya sudah layak di jalan dilewati. Kita cuba ke sini lagi. Dulu di sini ni ada rumah kecil, tapi sekarang dah tak ada lagi. Mungkin dipindahkan di perkampungan yang lain. Ini ada satu rumah tapi gembuk. Kemarin saya pernah ke rumah ini, masih ada tuannya, tapi sekarang dah gembuk. Saya tak tahu juga ke mana. Sana tu ada WC umum ataupun tandas umum. Ini ada rumah tapi belum siap. Nah, di sini kemarin ada satu buah rumah, tapi sekarang tak ada lagi. Tu ada bekas tapak rumahnya. Wow, cantik. Tapi sayang warganya dah ada yang pindah. Abang Sofian berteduh. Ini dah pernah masuk sini. Man. Pernah di sini lah. Tu foto di sini. Dah sering lah sini. Sering kita sini. Man. Sering dia ni. Tengah orang tengah mendah kayu. Memang Ini. kerja dia kawan dia ni macam ni lah. Termasuklah saya. Ini yang Amerika. Pikar. Fikar. Fikar malah. Zul Yang Fikar. nak tentu Oh, yang kesini. Kenal tak sama Yana? Siapa? Yana. Tak kenal. Oh, tak. Orang mana? Orang Batam. Dari mana? Ni orang Ulu Kuala. Ni Kuala malah. Uh-uh. Dia orang Kuala ni orang tu ni. Nak dia Kuala. Kuala Orang Kuala. Tak takut nak tengok. Mak saya orang Kamut. Nak takut Mak saya orang Kamut. Siapa nama? Saripah. Oh, tahu. Orang Kamut. Saya ni orang Kamut. Pindah sini. Anak engkau ini. Saya tahu lah. Tahu. Tu nyuduh dia nak. Yang bikin Rampidi tak? Yelah. Bukan saya bikin. Ada bantuan lewat saya. Yelah bantuan. Nak saya tak dapat lah. Jika dapat memang rumah saya tak. Bang ambil makan sikit. Mawan belakang ni lah. Belakang. Dah teduh nampak hujan ni. Ya. Saya nak pusing-pusing lagi dulu ni. Ya. Mari Yang ni, nak Ya. sering Nenek cakap. sihat selalu pokoknya. Cakap sampai. Alhamdulillah lah. Kami nak Yana gerak pusing-pusing kat dulu. Batam. Ya. Assalamualaikum. Batam. Waalaikumsalam. Mak Ben. Oh. Kak saya tak? Adik-adik. Mak Bang Benny tu adik Wan. Adik. Oh. Saya ni orang Kamut ke? Orang Kamut. Saya orang mampu. Orang saya orang Kamut ni, laki saya dia ni kan, pindah ke sini. Oh. Jadi pindah sini. Jadi saya bikin rumah lah tau. Semua mana siap.
No, ni rumah Wan. Masa itu rumah Wan tak, ni rumah orang. Jadi ni rumah Rumah orang apa? sewa. Tak, suruh diam je. Oh. Nunggu kebun ni dah tak? Jadi kat ni berapa rumah yang ada di sini? 2. 3. 3. Rumah dia, rumah saya, rumah Wan tu. Wan tu tak ada, Wan penebas. Oh, gembuk ah tok. Dia pergi anak. Tok bawa balik ah. Tu balik Tu mana tengok gembuk rumah. Dengan lelaki dia Lah nikah. Dah. Bila? Hari tu dia nikah. Orang mana? Dia tu nikah kan dia mau lelaki setahun. Oh. Siang ni nganggur kan. Jadi anak kami datang kata jodoh lah. Dia erti saya nak. Oh, jadi tangan Tuhan dapat mana? laki dia anak Wan. Anak saya. Oh. Anak Puntan lah. Oh. Tu jodoh lah. Jodoh. Jadi dekat dengan mak dia macam tu. Kemarin kami pergi kan masih sendiri. Masa sendiri berdua dengan anak saya tak mari kakak potong ni kan. Dua dia. Ni kat fasa dia sebelum masuk fasa dia nikah. Kami ke ujung tu kan. No kawan dia lah balik ujung. Pergi ke rumah apa? Jalan je ujung ni. Kita sampai rumah. Wan dan siapa kat rumah? Seorang tak? Tak ada orang. Tak ada teman. Berani pula seorang tak? Apalah takut. Malam kena tidur Tidur biasa ni. Tidur rumah mana? Biasa, jadi Mana ni? Masa rumah tu. tak adalah takut-takut lagi. Cucuk apa tak ada? Tak ada. Cucuk jauh, anak ke Penang. Oh, jadi Wan ni Kenal tak? yang seorang siapa? Hasan. Hasan. Tak kenal. Jadi Wan ni tinggal sendiri kan? Ini nenek ni tinggal sendiri kawan-kawan. Siapa nama Wan? Siapa? Milah. Wan Milah. Oh. Milah adik-beradik Ana. Adik-beradik mak Bang Ben. Oh. Jadi rupa dia Wan ni adik-beradik dengan maknya Bang Ben yang di kampung Air Songket. Cucuknya Wan PD. Kita sering-sering sini tapi tak kenal. Ini. Ni ada sikit rezeki kan. Tapi bukan dengan kami. Ya. Bukan dari kami ni. Dari Nissan Nabila Singapura. Terima kasih ya. Sama. Awak ni penyampai cuma. Kalau kawan tu dia dari Penang. Kami juga jelah diam. Kawan licin lah. Jadi kalau nak kedai jauh sini lah. Jauh tak ada. Oh ni rumah Wan. Boleh masuk kan? Boleh. Kita tengok rumah Wan ni. Wan Milah nak? Wan Zan laki ya. Suami Wan ni Wan Zan nama dia. Masih hidup? Dah meninggal. Dah meninggal. Assalamualaikum. Salam. Ni kita sampai di rumah Wan Milah. Ni nama kampung dia Kampung Tanah Timbar. Kampung Tanah Timbar. Besar kan Wan? Ini. Oh tu ada ini. Dapur abu. Ada. Boleh tengok kan? Boleh. Wah sedap rumah Wan ni. Nak masuklah. Oh ni dapur abu dia. Mengingat kita pada masa-masa dulu. Tak ada. Orang-orang tua dulu masak pakai ni. Tungku kayu. Jadi Wan siapa ngambil ke kayu Wan? Anak tiri Wan tu. Kat mana dia? Kat Sungkit. Oh, Songket siapa? Sabah. Oh, Sabah tu anak tiri Wan. Kenal. Jadi Wan ni laki dulu. Laki Wan Zen. Wan Zan. Yang pandai ubat orang dulu kan? Kan. Tu abang dia. Oh, tu abang dia. Oh, ni kamar mandi kan?
Ni kamar mandi Wan lah. Ni air dia banyak pula. Ni tandas ataupun jamban. Air banyak kan? Lancar air ni. Kemarin Wan buat rumah air sungkit. Tumbang. Tumbang yang kat mana? Dan dekat rumah Len. Yang rumah Ubuh main tak? Musim Utara dah. Ni view rumah Wan Milah. Tak rumah dah kan? Lapang. Belakang ada dapur kayu. Dan dah lapang rapi pula tu. Rapi. Ini tinggal sendiri ni Kalau ada cucu sedap ni berlari-berlari ni dekat papan ni. Jadi kan ni lah masuk PLN lah. Lah masuk listrik. Jadi berapa pula sebulan lah? Tak bayar. Oh tak bayar. Dia Pakai apa ni? subsidi. Oh, berarti bukan token yang bunyi-bunyi tu kan? Tak. Oh. Alhamdulillah Wan ni dapat subsidi listrik. Kalau ndak ada lampu memang ndak sanggup kan? Tak sanggup. Mana Bang Pian tadi? Kami duduk sini. Duduk Bentar lagi ni. Si hujan. Kita hari ni nyangkut rumah Wan Milah. Jadi bertamu pula kat sini. Pernah sering lah kalau sampai sini lewat depan tu kan. Cuma nak masuk, nak Assalamualaikum, segan pula. Rumah tutup kan. Mak janda ni bukan mak janda benar. Ni sama yang mak janda. Mak janda uluk ni lah. Mak janda uluk-uluk tu kan. Kesal rumah kau pergi mak janda ni. Kesal kita kat mak janda ni, kau pergi mak janda non. Tu start dulu. Ni lagu nangkap. Nangkap masam. Masak masam ni. Buat Tuan masak apa ni kan? Masak. Saya masak cantik lah. Masak cantik lah. Jadi pergi kedai sini jauh lah. Dah ada pak belanja. Jauh. Nanti pergi kedai ke? Semua? Tak kuat berjalan Kalau lagi. kedai semua kirim kawan. Kat Melindomi kan kirim Bukan kuat kawan. berjalan lagi. Bukan kuat berjalan lagi ni. Jadi nitip-nitip dia orang. Ambil dulu ni malu tak ni lah sakit. Umur lah apa? Mumadah saya. Saya 63. Sebaya pak saya 63. 63. Kalau Wan? Tahun ni kan 64. 68. 68. Tu madah. Saya tu madah. Saya kamut lagi baru ni apa nikah. Asli memang kamut lah. Saya asli kamut. Adik-adik saya ada kamut dah, siam tak ada. Arwah yang Nabah yang saya. Yang Mila, yang Limah. Malu lima. Kenal orang tu ni. Bini dia orang kamut. Mak saya orang kamut. Mak. Terima kasih ya. Nek kami pamit jugalah. Kita pamit-pamit. Semoga sehat-sehat aja. Sihat jam betul lah. InsyaAllah badan sehat, umur panjang sampai ni. Terima kasih Han. Yang ni yang nak beri yang nak lalu sikit. Pikar. Pikar. Zulfikar. Kita hari ni singgah di rumah Wan Milah nah. Wan Milah. Adik-beradik dengan maknya Bang Ben yang berada di kampung Air Songket. Balik Wan. Wow, cuaca dah mulai nak cerah. Ni jam 4:05. Batu karang, batu taras.
Batu apa nama dia ni? Memang tak ada lagi rumah di sini ya. Dulu ada satu buah sini. Teduh lagi ya. Mana? Sayang matahari tu dah nak terbenam tu. Cuma cuaca gelap. Ni jam berapa ni? Jam 4:09. Belum. Sebenarnya jam 6. Tapi lah mulai tu lah. Itu goyang lah. Saya terkejut tu. Bunyi tu. Okay kawan-kawan, jadi seperti inilah suasana kampung Tanah Timbah, Desa Batu Berapit. Dan tadi kita berjumpa dengan Wan Milah yang rumahnya di ujung sana, yang tinggal seorang diri. Itulah Tuhan mempertemukan kita dengan Wan Milah hari ini. Okeylah kawan-kawan, saya rasa video kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga video ini ada manfaatnya bagi kawan-kawan yang menontonnya. Dan jika saya ada salah-salah cakap ataupun salah-salah penyampaian dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Baiklah kawan-kawan, saya rasa video kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga video ini ada manfaatnya bagi kawan-kawan yang menontonnya. Dan jika video ini ada manfaatnya bagi kawan-kawan yang menontonnya, mohonlah dukungannya dengan cara like, subscribe, komen and share agar channel Potret Alam ini bisa lebih berkembang dan terus menghibur, terutama bisa memberikan tontonan video yang bermanfaat. Jalan-jalan ke Kampung Langan Kecamatan Jemaja. Apalah arti sebuah perjuangan jika tak ada dukungan dari saudara mara. Baiklah kawan-kawan, di akhir video saya Pikar, saya mohon maaf sebesar-besarnya jika saya ada salah-salah cakap ataupun salah-salah penyampaian dalam pembuatan video ni. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya akhiri video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam serumpun Melayu dari Kampung Tanah Timbah, Desa Batu Berapit, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.